Ini adalah No Name SMP Beta. Server ni baru saja rilis, so akan ada 6 saja orang, iaitu aku, Gojok, Chili Z-Man, Raina Integra, Hafiz dan Red Race. Kita orang berenam akan masuk acara End Fight. So tengok saja video ni sampai habis untuk tengok siapa menang. Sebelum itu, hanya ada 1% orang yang subscribe tengok video aku. Jadi tolong subscribe dan enjoy the video. So bab ni aku tak ada buat apa-apa pun, cuma grind potion dan gear up. Nak gear up, kita kena pergi ke Nether. Let's ride. Oh, basok ke? Oh, betul lah. Ini kat mana ni? Mana benda tu? Apa nama dia? Bastion, yes. Dalam ni. Oh ni, dalam ni. Okay. Oh no. Shit. Lama. Oi, banyak Oi. Le. Oi, le. Alamak. Mati aku. Ui, okay. Ui, ada lagi situ. Chill bro, chill. Okay, ada lagi, tak ada. Okay. Yes, meeting template. Let's go. So, plan pertama aku dah siap. Next, aku nak cari netherite untuk aku gear up dan memenangi event tersebut. Sebab kau lah aku ambil mati tadi. Nasib tak mati tau. Mana benda tu? Mana? Aku nak check apa tadi? Okay. Yes, nether. Right. Okay, berapa agaknya aku dapat? Okay. Boleh buat ni je kot dulu. Alright. Aku dah hampir je. Selepas itu aku pun pergi mining cari ancient debris. Okay. Ya. Last. Betul lah. Finally. Like bro, ia mengambil aku 2 jam tu untuk cari ancient debris tu. Next, aku pun nak buat aku masak ancient debris untuk buat netherite. Okay. Nether. Oh, 6. Mantap. Okay, cukup tak ni? Okay. Yes, that's right. Dah full lah. Cover me in debris. So next, aku pula akan membunuh semua villager ini. Sebab aku tak nak kasih orang lain pula guna aku punya villager. So mulakan. Okay, dah kosong lah. Kosong dah. So next aku pula nak membakar. Aku pun meletupkan base sendiri. Indahnya meletup tu. Jom kita tengok pemandangan dia macam mana. Okay. Bolehlah. Aku baru saja mendapat mesej dari seseorang. Dia kata kena pergi base dia untuk dapatkan something. Aku rasa dah nak dekat ni. Mana base dia? Tak silap aku kat sini. Tu cherry tu. Yes, that's it. Okay, jom. So, aku pun masuk tanpa bagi salam. Tutup lah. Okay. Dia kata ke atas ni. Atas mana? Atas ni. Oh, ni Aku ambil ni je lah. Setelah itu aku pun tak tahu kenapa dia bagi aku tu. Dan aku balik ke
tempat aku semula untuk enchant. Biasa kau hancurkan tempat ni tu. Sebab boleh. Aku akan pastikan kau dengan tim kau akan mati sekali. Well, okay. So next plan aku dengan Raina berencana untuk trap si Chili Z-Man tu. Dan ngam-ngam dia rancang bukan aku. Okay, kita orang tengah trap tapi Apa ni? tak jadi. So tanpa masa basi kita orang pun bunuh dia. Jangan. Please lah. Damai. Apa ni 2 lawan 1? Please. Aku bagi korang apa-apa ke Jen. Please lah. Jangan bunuh aku. Weh, nyawa aku sikit lah. So plan dah settle. Tapi tak apa, aku dah bagi balik barang dia. Baik tu kau. Apa ni? No. Nah, not my problem. Tak apa, aku baik orangnya, aku bagi balik. Terima kasih. Sekarang boleh belah. Ke kau nak mati lagi? Tak. Sorry. So ini plan semua daripada Raina. Dia rancang semua ni sebab dia ada dendam dengan Chili Z-Man dan juga Gojok. Faham. So tadi yang chat aku dekat Discord tu adalah Raina. Dia bagi aku something. Buku apa ni? The Law of Raina. Okay, so aku bacalah. The Law of the Hidden Prince. Never show your true wealth. If you have diamond, we iron. If you have netherite, keep it in chest. A hidden king is never a target. Okay, next page. The rule of the 2 houses. The house they see is a lie, the decoy. The house they don't see is the truth, the secret base. Let the temper lie. The rule of test. Never trust a player because they are nice. Trust only those who have passed the invisible web. A player who steal a single piece of gold will be able to steal your dragon egg. Alright. The rule of the great silence. When someone betray you, do not shout. Do not argue in the chat. Silence the wall they cannot climb. Get them off instantly. You are the air, and they can longer breathe. The rule of the moving kingdom. If a secret is found, is it a dead? Put the map, pack the chest, and move further into the dark. Always be ready to leave everything behind to save yourself. Okay. Aku tak faham. He who see not see is he cannot be conquered. Aku tak faham sebaliknya. Dan yap, esok adalah harinya. And fight bermula. Yo. Nak timak. Boleh je. Asal soal gitu tu. Gojok tak nak datang Dia tak join M fight. Jeez. So jadi ke M fight? Jadilah. Kau rasa siapa menang? Aku noob dah. Aku pun sama. Mana tahu korang menang kan? Adalah. Okay, we'll see. Okay, jom kita gambling diorang, jom. Tolong jangan bunuh aku. Okay, ouch, sakit. Okay, sorry. Asal yang dia dragon aku putih ni. Diamlah kau, diam. Wow. Ouch. Apa ni? Sakit tu, tak sakit. Sabar jap. Sabar, aduh. Kau sini kau. Oh. Cok, aku tinggal satu heart. Kau nak sangat kan? Nah, sini kau. Sini. Aduh, tak ada damage tu. Sini kau. Mana damage? Tak ada pun. Apa ni? Ouch. Sakit. Apa ni? Sakit lah. Asal kau diam Diam tu maksudnya seseorang tu tengah fokus. Well, aku tak tanya pun.
kau bunuh tim aku, Cok? Kurang ajar. Aku menang. Wait, what the heck? Round 2 sedang bermula. Apa ini asal lo? Aku lagi woi, sakit lah tahu tak? Damage kau tu sakit sangat. Baik aku lari dulu. Come here, Red Race. Tidak, jangan serang aku woi. Mari kita kunci sama-sama. Tanah, aku tanah mati woi. Please, I need this. Jangan bunuh aku, jangan. Sini, kat sini ada item baru. Barang baik punya. Ya, aku dapat dulu. Aku dapat. Wait, what bro? How? Macam mana kamu hidup lagi? Tidak bisa ini. Sebab aku raja. Muahahaha. Okey, aku nak mati woi. Saya chill. Aduh. Okey. Chill bro, chill. Nah. Aku dah hancur dah. Mati woi, bila kau nak mati woi. Akhirnya, terima kasih tu sebab terbunuh dia. Sini kau, tinggal kau je dengan dia. Apa benda tu? Cepat datang dekat main. Ada benda baik. Wish miss lah, jom ambil. Miss. Please. No. Dapat. Let's go. Jangan bunuh aku dok, please. Aduh. Okey, jangan bunuh aku please lah. Aduh, sakit. Please lah. Nampak aku juga kena. What happened to him, bro? Aduh, tinggal aku seorang je kat sini. Okey, baik aku belah dulu. Wow. No. Ender pearl. Tidak semudah itu, Ferguson. Come here, Chilzy. Oh, tidak. Teknik guru-guru. Okey. Aku menyerah. Please lah. Jangan. Aduh. Kau tak nak. Dah lah. Aku. Uish, mana kau dapat good apple tu? Nah, man. Aku lari dulu. Mana lagi seorang? Setiap seorang ada 2 nyawa. Bye, bro. Nah, jangan escape. Bye. Aku menang. Good. Jadi, aku tempat kedua dalam N5 tersebut. So that's mean aku dapat title The Winner. Bunuh. Menang. Kalau korang suka konten macam ni, jangan lupa subscribe. Bye.